Harimau Malaya tak jatuh, tak naik, tapi masih kekal mengaum di ASEAN. Ranking FIFA terbaru sudah diumumkan, dan kedudukan skuad kebangsaan Malaysia terus jadi bualan peminat bola sepak serantau. Adakah ini petanda konsistensi atau isyarat bahaya untuk masa depan? Jom kita bongkar apa sebenarnya yang berlaku dalam kemas kini ranking FIFA terkini. Harimau Malaya terus mengekalkan kedudukan di tangga ke-121 dunia berdasarkan kemas kini ranking FIFA terbaru yang diumumkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM). Lebih membanggakan, Malaysia kekal sebagai pasukan ketiga terbaik di rantau ASEAN, masih berada di hadapan Indonesia yang turut kekal di tangga ke-122 dunia. Di puncak ASEAN, Thailand masih unggul apabila berada di ranking ke-96 dunia, manakala Vietnam sedikit tergelincir satu anak tangga ke kedudukan ke-108 selepas dipintas oleh Comoros yang cemerlang dalam kejohanan negara-negara Afrika. Sementara itu, Filipina dan Singapura masing-masing mengekalkan status sebagai pasukan keempat dan kelima terbaik ASEAN dengan ranking ke-136 dan 148 dunia. Walaupun tiada perubahan besar dalam kedudukan Malaysia, persoalannya, adakah ini satu petanda kestabilan atau skuad Harimau Malaya perlu lonjakan prestasi untuk kembali mendaki ranking dunia? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan jangan lupa like, share serta langgan saluran ini untuk info bola sepak tempatan dan antarabangsa yang paling panas.